Alright guys, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Okay, bertemu kita kembali lah dalam video yang seterusnya. Untuk next part yang aku akan pasang, macam korang boleh tengok kat sini. Okay, ini adalah lampu. Nampak tak? Z4. Lampu Z4 untuk 1 to 5. So dia dah memang dah siap ada wiring macam ni. 3 wire, merah, biru dan juga hitam. Semua dia ada buat lubang ni. Jangan korang tala ke atas macam ni. Takut masa korang basuh motor ke, hujan ke, so air masuk sini, nanti ada problem pula. Kalau nak tutup terus pun boleh, tapi aku rasa better biar terbuka je. So macam ni lah rupa lampu Z4 untuk 1 to 5. Ini kat skru dekat dia punya kepala, cover set. Okay, kat sini dia ada tulis DP Z4 kat sini. Okay, so biasanya yang ini lampu tinggi, ni lampu rendah, yang bawah ni kebiasaannya lampu tinggi. So dia ada dua. So kalau kau buka lampu biasa dia akan nyala satu je. So kalau kau buka lampu tinggi, dua-dua akan nyala sebab tinggi kat bawah. Alright, tanpa membuang masa dan melengahkan masa, jom kita pasang lah. Let's go. So ini adalah wire dia. So dia wiring dia ada warna biru, merah dan juga hitam. So sama je macam yang dekat lampu Z4 tu lah. Okay, korang just pasang ikut warna dia orang. Kalau merah, pasang ke merah. Okay, biru pasang ke biru dan hitam pasang ke hitam. So, senang je. Korang betulkan dulu dia punya wiring dia. Tak nak ada strength, tak nak ada stress tertarik macam tu. So, betulkan dulu 3 wire macam ni. So, untuk wiring, aku tak nak looping macam pakai black tape macam ni. Korang boleh nampak tak? Black tape dia, aku pakai yang macam ni. Dia kena pakai lighter, nanti dia akan kecut. So itu lagi selamat lah. So aku beli dekat Shopee, harga yang agak murah. Berapa ringgit je? 4 ringgit je. So dia ada macam-macam jenis size. Alright, so aku akan ambil size yang besar sikit. Yang ni lah. So yang ni aku akan pakai size untuk wiring lampu Z4 aku, untuk kita looping. Okay. Alright, so kebiasaannya kan, kalau korang dah buat kerja, memang korang akan lupa nak masuk benda Allah ni. So better korang masukkan terus siap-siap awal-awal. So tak adalah nanti bila kau dah looping, kau dah ikat, dah test, lepas tu tiba-tiba nak kena buka balik nak pasang benda Allah ni. So better kau pasang siap-siap lah. Okay, video ni hari ni banyak bercakap je. So kita ambil 3, right. So kita masukkan siap-siap. Kita masukkan siap-siap ke dalam dia punya wire terus. Nanti kita tinggal pakai lighter je. Dia kalau pakai lighter dia akan mengecut, dia akan terus seal lah, supaya tak bocor, tak masuk air. Wiring ni tak kena air lah. So tak adalah short. So ni bengkok kan, tak ada dia keluar. Selepas siap korang punya ni, okay, korang dah looping apa semua kan, jangan lupa korang test dulu. Korang on, korang start engine, lampu kecil, lampu besar. Kalau tidak korang dah pasang semua siap, lepas tu korang nak buka balik, jadi dua kerja lah. Okay, jom kita test, kita pasang lampu. So kita check. Alright, so dekat sini dia lampu rendah dan juga lampu tinggi dia on tau. So aku tak tahu kenapa, bila aku on lampu tinggi, baru dia akan tutup. Right, bila aku off lampu tinggi, dia akan buka. So ini ada something wrong somewhere. So yang aku kena check balik, kenapa jadi macam ni. Alright, aku sebenarnya tak tahu masalah dia. Bagi aku check nanti. And motor pun dah siap pasang. So next, lepas lampu tu kita akan pasang ni pula, original. Okay.
pula. Wow, nice way. Pasang yang ni. And then ada satu lagi, aku nak buat lampu kelip-kelip dekat spoiler. Okay, nanti yang tu korang boleh stay tune lah. Video tu sekejap je, dalam 4 minit 5 minit macam tu. Okay, baik. Korang yang ada lighter, tolonglah guna lighter. Jangan jadi macam aku lah. Actually aku cari lighter, aku tak jumpa-jumpa. So aku pakai lilin je lah. Korang boleh tengok dia akan mengecut. Okay. Kita dah seal kan. So dia akan jadi macam ni lah. Dia akan mengecut, dia akan terus seal. Okay. Dia akan terus melekat. Tapi tak adalah aku nak test tarik-tarik Aku malah nak buat 2-3 kali kerja. Memang nampak macam ni lah. Dia akan ikut body wire tu. Okay. Alright, so kita pasang dia punya kepala dan juga cover. So bagi ni senang je. Ni nampak ada lubang ni. Masukkan dekat dia punya handlebar ni, ada benda ni. So masukkan dia dekat bawah ni. Bawah ni ada tempat masuk dia. Macam tu. Okay, nampak dia dah sangkut. Harap korang boleh nampak lah. Okay, masuk situ dulu, baru korang tutup kepala ni. Macam ini. Okay, so skru bawah ni dah pasang. Make sure pasang yang ni dulu. Bagi yang newbies lah, yang dah tahu lah. Okay, lepas tu baru korang pasang yang ni ke dia punya handlebar. Masukkan saja. Masuk skru. So tengok dulu dah bercheck fit tak fit. Okay, so fit lah. So guys, aku dah pasang skru dekat sini. 2 dalam, 2 luar. So dah ketat. So yang ni pun kita kemaskan. Okay, so yang ni pun kita kemaskan. Patutnya kena pakai kabel tie ni, ikat sekali. Biar dia sekali lah, supaya dia tak berselerak. Tapi kabel tie, pemandangan kabel tie tak ada. So aku just macam ni, sorokkan ke dalam. Ini pun aku just macam tu je. Korang lah nak bagi kemas macam mana kan. Tapi aku terpaksa macam ni. So lepas tu terus pasang kepala dia. Alright, so ni tak ada dah, dia terkeluar. Dia ni memang tak boleh tutup sebab apa? Sebab ni RCB ni, dia RCB aftermarket dengan yang standard dia ke dalam. So yang ni dia terkeluar sikit. That's why tak boleh tutup. Sama juga macam sebelum ni, video-video sebelum ni yang aku pakai master pump yang jenis bulat dekat atas tu. Brake lever ni memang sangat panjang. Dekat dalam ni ada pemegang dia punya mentol ni. Dia punya cover mentol ni sangkut dengan dia punya lever belakang ni. So susah nak explain, korang boleh tengok sendirilah. Kalau korang pasang, korang boleh tahu sendiri. So yang ni pun aku dah cover supaya, sebab dalam ni kaca. Okay, dalam ni bawah ni kaca. So takut lama-lama dia bergeser dengan cover set plastik ni, lama-lama kaca tu bocor ke apa. So aku lapik lah getah. So ni lembut je, ni tak keras, ni getah lah. Okay, kita dah sampai ke penghujung video. So korang mana-mana yang stay dengan aku punya channel video-video 1 to 5, so aku berterima kasih sangat lah. Yang mana stay dengan video aku, yang mana tengok. So yang mana baru sampai ke video aku, baru tengok, so rasa bermanfaat video-video macam ni, korang boleh belajar, yang newbies, jangan lupa like, share dan subscribe lah. Share lah dekat kawan-kawan kalau video ni bermanfaat. Okay, so jangan lupa like, share dan subscribe. Jumpa korang di video akan datang. See you in the next video. Bye bye.